Saya nak bina sesuatu yang boleh bertahan lama lah. Diari membina reka flat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya macam biasa, Zaki Zamani. Hari ini saya nak terangkan berkenaan dengan diari perjalanan dalam membina reka flat. Ini adalah hari yang pertama. Saya memilih untuk terus membina reka flat adalah disebabkan pengalaman daripada sebelum ni saya banyak buat bina sesuatu sekerat jalan. Sekerat jalan contoh macam berniaga, repair telefon, buat tuition dan sebagainya, hanya sekerat jalan dan tanpa fokus. Sebab tu bila saya buat keputusan untuk bina reka flat ni, saya akan insyaAllah akan kekal konsisten dalam membina sebagai builder lah. Builder dulunya saya selalu tengok cerita Bob the Builder. Bob the Builder. Sekarang ni saya Zaki Zamani, builder in reka flat. Apa yang saya usahakan sekarang? Sekarang saya tengah mengusahakan projek ni lah untuk reka flat ni, projek reka flat farm, reka flat website, reka flat affiliate dan pelbagai di bawah ni lah, pelbagai projek di bawah reka flat dan lain-lain seperti R&D dan sebagainya dalam perancangan saya dalam projek reka flat ni lah. Dalam fasa 1 reka flat ni saya bukan nak cerita pasal kejayaan, saya nak cerita berkenaan dengan perjalanan reka flat. Saya masih belum berjaya dan saya nak cerita sebagai diari perjalanan reka flat daripada saya mula hari ini sehingga sampai dapat membina reka flat di suatu masa nanti, dapat membina kilang, dapat membina reka flat farm dan sebagainya. Mulai hari ini juga saya nak cerita berkenaan dengan proses perjalanan reka flat lah. Bermula dengan hari ini, perjalanan reka flat bermula dengan farm kecil fasa 1. Contoh kita akan inilah terangkan satu persatu daripada fasa pertama, fasa kedua, fasa ketiga dan fasa keempat insyaAllah, sehingga reka flat boleh bergerak sendiri melalui reka flat farm, reka flat affiliate dan sebagainya. Selain daripada itu juga saya akan bukan tentang perjalanan saya saja akan merekod contoh macam mungkin ada kegagalan, masalah yang dihadapi dalam membina reka flat ni, dalam perjalanan reka flat ini dan sebagainya. Kita akan merekod kisah yang betul satu persatu mulai hari ini dan sehingga hari yang berikutnya. Visi reka flat macam saya selalu cakap, visi kita untuk membantu lebih ramai orang dalam aktif dalam kehidupan harian. Itu adalah misi kita yang sebenar. Misi reka flat adalah yang macam tadi lah, untuk membawa orang ramai kekal aktif dalam kehidupan harian ataupun gaya hidup harian ataupun lifestyle. Itu adalah misi reka flat. Visi besar reka flat pula adalah untuk mewujudkan peluang pekerjaan kepada orang ramai bila kita dah ada kilang nanti, satu hari nanti, 5 hingga 10 tahun ke hadapan insyaAllah, dan juga dapat memberi manfaat kepada penduduk tempat berkenaan dengan produk reka flat, R&D dan sebagainya insyaAllah. Itu adalah visi besar reka flat. Kita dapat reka flat ini dapat diperkenalkan kepada bukan saja masyarakat tempat, termasuk cadangan kita adalah untuk ke peringkat luar negara dan antarabangsa insyaAllah. Okay, kita akan jumpa ke diari reka flat yang seterusnya. Okay, tunggu reka flat kekal aktif.